Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian sister, hashtag. Cara jaga kereta? Ya, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu OIC Flyway. Bagi sebuah kenderaan yang menggunakan Flyway, tak kisahlah mu model auto ke manual ke, tak ada masalah, cerita dia tetap sama. Biasa-biasanya kebocoran ataupun leaking minyak enjin disebabkan benda ni yang keras. Okay, so yang ni nak kira lama sangat, tak juga lebih kurang dah beberapa tahun. 2 tahun ke 3 tahun, tapi mengalami kekerasan yang agak ngeri. Wah, jadi dia tendang keluar, so mengakibatkan kebocoran. Namun untuk kategori itu dia panggil alang-alang menyelut perkasan biar sampai pangkal lengan. Satu lagi dia panggil class set. Sebelum nak buka Flyway, ada satu benda dia panggil class untuk manual lah. Manakala auto dia berasingan. So yang ni boleh dianggap sebagai hampir-hampir kehabisan. Okay, dia dah kurang jalur, sedang menghampiri kepada mata rebate. So ni boleh dianggap sebagai hampir-hampir habis. So bolehlah halang-halang nak tukar OIC Flyway. Kalau kelas pun dah tak apa nak okey, boleh tukar sekali. Jadi lebih selamat, lebih jimat, lebih menguntungkan anda. Kita lebih kurang untung tak untung bergantung pada bajet anda. So untuk yang baru, boleh pilih je nak pakai brand mana-mana, tak ada masalah. Tiada pasangan dalam kategori menggunakan brand mana-mana. Untuk kategori kelas pun sama, tak ada masalah. Masih lagi menggunakan yang sama. Dan selain pada tu, gitulah cerita dia. Selamat menserviskan anda. Gula brother and sister.